Berapa cik? Semua sekali RM15. Bayar pakai duit shilling boleh? Boleh, asalkan duit. Boleh. Okey. Sekejap Tak apa, ambil masa awak. Baik. Alamak, lupa. Sekejap cik, saya kira dah sekali. Tak apa, ambil masa awak. Okey dah. Dengan RM5 Sekejap lagi RM10. Lagi RM10. 5 sen Maaf. Orang lain pun nak bayar juga. Tapi saya tengah kira. Kira lah cepat. Masalahnya awak ganggu saya kira. Masa sekarang kau buang masa. Boleh sabar tak? Nak cepat tak salah. Tapi, bila sabar tak ada, yang rosak bukan masa. Tapi yang rosak perangai. Wow, deep sangat. Ni semua salah Acik. Kalau tak kerana Acik bolehkah suruh dia kira dulu? Bolehkah Acik kira saya punya ni dulu? Satu je kan? Ni semua kerana Acik. Kalau tak kerana Acik, benda ni semua takkan berlaku. Acik faham? Ni semua sebab Acik.